Malaysia yang diharapkan oleh KAI sebagai negara yang berkemungkinan menjadi pembeli berpotensi KF21 Boramai, kerana negara ini juga akan mula mengoperasikan produk terdahulu iaitu FA50, di mana Ketua DAPA, Seok Jong Gun, menegaskan bahawa langkah ini amat penting bagi memastikan produk mereka mempunyai pasaran yang kukuh, utamanya di rantau Asia Tenggara. Kami akan memperkukuhkan kerjasama industri pertahanan dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam pelbagai bidang, termasuk kapal selam, kuasa tembakan, dan sistem pertahanan udara, serta memperluaskan kerjasama ke seluruh rantau ini pada masa hadapan, kata Seok Jong Gun dalam satu kenyataan media, di mana KAI sendiri sebenarnya telah mula memasarkan produk terbaharunya, iaitu KF21 Boramai ke Malaysia sejak tahun lalu. Tentera Udara Diraja Malaysia tidak lama lagi akan mengoperasikan 18 unit pesawat pejuang FA50M dari Korea Selatan yang dijangka tiba di Malaysia mula tahun 2027, sehingga Malaysia berpotensi melengkapkan lagi aset udaranya dengan kehadiran KF21 Boramai, yang pastinya akan meningkatkan keupayaan dan keperkasaan TUDM, di mana sebagai tambahan pula, perolehan ini akan memudahkan Malaysia dalam aspek penyelenggaraan serta untuk mendapatkan alatan ganti pada masa hadapan, memandangkan FA50M dan KF21 adalah pesawat keluaran pengeluar yang sama, iaitu Korea Aerospace Industries. Pengurus Serantau KAI bagi Asia, Pak Shangshin, menegaskan bahawa tawaran kepada Malaysia adalah sangat penting memandangkan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, mempunyai keupayaan tinggi untuk mengoperasikannya, ditambah dengan kepastian mengenai pengeluaran besar-besaran di Indonesia. Ia turut membuka peluang kepada Malaysia untuk memperoleh KF21 Boramai, yang pastinya memberi impak positif kepada ekonomi negara, kerana berpotensi menyumbang tambahan pertukaran asing melalui sektor industri pertahanan.